Okey. Saya sebenarnya baru sampai masjid nak tunaikan solat Jumaat, tapi ada masa sikit lah, datang awal sikit untuk saya memberikan respon terhadap tindakan 7 orang ahli parlimen yang menghadiri pelancaran parti kancil, iaitu 7 orang ahli parlimen Sikitol 2.0 lah. Apa kesan dia kepada kerajaan? Saya tak nak cerita tentang apa yang berlaku pada 7 orang ni lah, tak payah lah kan, itu hak dia. Tapi saya nak cerita bila mereka hadir pelancaran parti kancil itu, apa kesan dia kepada kerajaan dan Datuk Seri Anwar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Seperti yang kita sedia maklum, ada 7 orang, lebih kurang 7 orang ahli-ahli parlimen Sikitol 2.0 yang menyertai pelancaran parti baru yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rafizi Ramli, iaitu Parti Kancil. Okay, jadi bila mereka ini bertindak hadir dalam pelancaran parti baru, cara tak langsung mereka memberikan signal kepada Parti Keadilan, iaitu blok asal mereka, blok kerajaan, bahawa mereka sekarang ni sedang berubah arah. Mereka belum declare secara terang-terang. Maksudnya mereka telah pun memberikan signal menyokong, tetapi belum menyatakan secara terang-terang. Tak apalah, itu hak mereka. Saya tak nak sentuh yang itu. Saya cuma nak bercerita tentang apa kesan dia kepada blok kerajaan, khususnya kepada Datuk Seri Anwar. Okey, kerajaan hari ini mempunyai 154 orang ahli parlimen lebih kurang. Maksudnya hasil daripada gabungan blok-blok kerajaan inilah, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan kawan-kawan yang lain inilah yang membentuk kerajaan perpaduan. Secara totalnya mungkin ada lebih kurang 153 macam tu lah. Jadi apa-apa hal, saya nak tolak 7 orang ni dulu. Sebabnya saya boleh menganggap 7 orang ni sudah tidak lagi berminat untuk memberikan sokongan kepada blok kerajaan. Kalau dari segi pendirian dia sendiri pun tak jelas, dia pun boleh hadir pelancaran parti lain dengan memberikan alasan yang tak bijak. Oh, saya dijemput orang jadi saya hadir. Ini bukan parti Tupperware bang, yang kau tak tahu jemputan itu untuk apa. Orang jemput kau pelancaran direct selling Tupperware pun kau tahu ini nak jual Tupperware. Takkan orang nak melancarkan pendirian parti baru kau tak tahu. Tapi lantaklah kan, saya malas lah nak ungkit apa yang ada dalam kepala otak 7 orang tu. Saya cuma nak menyatakan kedudukan bahawa kerajaan hari ini ada 154 orang ahli parlimen. 7 orang ni kita boleh menganggap sebagai tidak lagi berminat. 2 daripada 7 sudah pun meletak jawatan. Maksudnya sekarang kerajaan tinggal lebih kurang 152 151. Tolak lagi 5, kerajaan akan kurang daripada 148. Bila kerajaan kurang daripada angka 148 ahli parlimen, apa kesan dia? Kerajaan still lagi kukuh dan boleh berfungsi seperti biasa, tak ada masalah itu. Tapi kesan dia adalah bila kerajaan nak melakukan pindaan perlembagaan. Kerana setiap pindaan perlembagaan memerlukan jumlah sokongan 148. Jadi oleh kerana sokongan 154, 153 lagi tolak 7, dah jadi bawah daripada 148, secara automatiknya kerajaan sudah pun tidak ada sokongan majoriti 2/3 di dalam parlimen. Walaupun 2 telah pun menyatakan peletakan jawatan, 2 itu masih lagi 2/3. Maksudnya masih ada 151 macam tu. Ada 5 lagi. Tetapi 5 ni tidak boleh menjamin langsung yang mereka akan menyatakan sokongan pada kerajaan dah. Sebab mereka sendiri hadir dalam program itu. Jadi kerajaan perpaduan, kerajaan madani perlu beringat-ingat apabila kita berada di bawah paras 2/3, rang undang-undang yang melibatkan pindaan seperti pindaan terhadap institusi reformasi contohnya, ini tidak boleh dilaksanakan di parlimen. Itu kesan dia. Kesan dia adalah kerajaan tidak boleh melaksanakan sebarang pindaan terhadap perlembagaan. Sebab kita tahu interest 7 orang ini, mereka ni bukan betul-betul nak berkhidmat pun. Sebab kita sadar 7 orang ini lebih kepada nak menjahanamkan ataupun memalukan Datuk Seri Anwar je. Saya yakin mereka sukarlah nak menyokong lagi. Jadi kerajaan perlu ambil peka betul-betul untuk melaksanakan sebarang pindaan kepada perlembagaan, itu sukar. Tetapi adakah sebarang pindaan perlembagaan itu langsung tak boleh dibuat? Masih boleh. Iaitu kerajaan perlu nego dengan parti-parti pembangkang. Bukan nego kerjasama politik, tak. Jangan keliru pula. Tak. Nego dengan parti-parti pembangkang ni bermaksud kalau katakanlah nak meluluskan institusi rang undang-undang institusi reformasi contohnya, iaitu nak menghadkan Perdana Menteri kepada 2 penggal saja. Kerajaan perlu nego dengan PAS contohnya, ataupun perlu nego dengan Bersatu contohnya, perlu nego dengan Perikatan Nasional contohnya. Kalau mereka sama-sama menyokong dan selesai, boleh
dilaksanakan pindahan itu. Tapi kalau katakanlah kerajaan nak mengharapkan semata-mata blok kerajaan dalam keadaan hari ini ada 7 orang MP Sikitol 2.0, tak payah. Kerajaan beringat-ingat sendirilah, dia takkan boleh berjaya. Apa pula kesan dia kepada Datuk Seri Anwar? Bila sesuatu rang undang-undang ini tak berjaya dipinda, itu serba sedikit akan menjatuhkan imej Datuk Seri Anwar lah. Maksudnya dia tak berjaya nak meminda sesuatu perlembagaan. Jadi seronoklah dia orang bertujuh ni kerana berjaya membalas dendam dengan memalukan Datuk Seri Anwar. Itu je pun. Puncanya apa punca? Puncanya marah pemilihan parti. Itu je punca mudah marah pemilihan parti, balas dendam sampai tara tu. Itu je punca dia. Kalau mereka benar menolak lah. Otherwise sebenarnya kalau balance 5 orang ini, tapi kan sebenarnya pada saya lebih nampak bermaruah kalau balance 5 orang ini ikut Rafizi dan Nik Nazmi. Lepaskan betul-betul ahli parlimen. Itu baru gentle, barulah nampak ada maruah sikit lah. Ini dak kong kali kong duduk dalam parti kerajaan, pergi pelancaran parti lain, kemudian keluar statement bubuh warna kuning, duk hantar signal-signal yang tak bijak. Macam lah orang luar ni tak boleh nak baca. Orang-orang macam ini tak layak dipilih kembali lah. Itu je saya nak cakap. Mereka ni tak layak dipilih kembali menjadi ahli parlimen. Tapi lantaklah, apa dia nak suka buat-buat lah.